Assalamualaikum keluarga Dabi apa dekat City Dabi. Alhamdulillah. Tapi sini Dabi ni best juga kan. Dah macam Delhi je. Pekan orang putih dah jadi macam pekan Delhi dah. Dia punya city happening apa? Happening sikit lah daripada pekan-pekan England, Sunderland. Ini memang happening lah macam Delhi. Tengok. Tengok. Allahu Akbar. Tengok abaya. 25 pound. Ni hampa pekan Dabi apa. Situ ada kedai bandel kau pun confuse lah sama ada ini Dabi atau Delhi lah. Hebat lah. Biji macam Delhi lah. Penuh dengan kedai-kedai mereka, barang-barang mereka je. Nampak tu Pakistan punya market. Macam beg kau. Sekarang saya confuse ni Mesap ni. Dulu tak ramai macam ni pun. Masya-Allah. Allah buat. Assalamualaikum, selamat pagi hampa. Pemandangan daripada beranda masjid di Dabi, Masjid Al-Faruq. Masya-Allah, dekat sana tu dia punya city center lah. Kemudian sini kawasan perumahan, angin kuat nampak, angin kuat. Jadi hampa, kehidupan kita ni macam pelayaran nampak kan. Bila kita naik kapal ni kan, kita mesti ada tujuan, destinasi yang kita nak tuju. Kalau kita naik kapal tak ada destinasi, kita akan ke kiri, ke kanan, ikut suka kita dan kita tak akan sampai ke tempat yang kita nak tuju. Sebab kita tak ada tempat nak tuju kan. Begitu juga lah dengan kehidupan ni. Kehidupan ini kita ada tujuan hampa. Tujuan kita untuk kembali berjumpa Allah SWT dan kembali dengan keadaan Allah SWT reda dengan kita, insya-Allah hampa. Sama-sama kita usaha ke arah tu. Dabi ataupun Delhi. Allahu Akbar. Ni Masjid Al-Faruq. Masjid ni 3 tingkat. Ni tingkat 2. Bawah tingkat 1. Dewan semayang. Ni nak naik atas. Aduh. Allahu Akbar. Ni tak tahu tingkat berapa ni. Kami tidur